Okay guys, so good morning. Selamat pagi. Hari ni hari Rabu bersamaan dengan 22 April 2026. So hari ni aku akan buat mini series. Cuma kali ni mini series ni lain sikit. Mini series yang aku nak buat ni seharian bekerja di Euro Adventure TV Office. Okay, so aku akan tunjukkan apa seharian punya kerjaan apa yang aku dan teammate aku buat masa dekat office. Kawan aku Syed, landscape, cinematic and storytelling. Macam aku POV dan storytelling dan cinematic yang vertical. Kau ibarat permata di dalam hiasan kaca. Good morning Syed. Good morning. Good morning saya kata. So, kita dah sampai dekat office Eurotrans Adventure. Satu meja Syed, ni meja aku, ni meja Amirin, and then ini tempat lepak. Tak ada lepak. Kalau penat, otak dah tepuk, tak tahu apa idea nak buat ke macam mana, boleh lepak sini kejap, ambil idea. So, aku akan tunjukkan apa pekerjaan masing-masing hari ni. Okay guys, kita buka dulu PC. Jadi ni kan PC aku. Ni PC yang didermakan kepada aku kan, video wakafkan kepada aku. Asnaf bak kata saya. Sedih mat ayat. Okay, so bos baru contact aku. Dia suruh datang rumah dia lah. Kita ada kerja lain sikit nak dibuat. Biasanya kita buat kerja editing. Actually kita nak pasang stiker dekat kereta Mitsubishi Pajero tu. Semalam aku dah tempah stiker untuk nak tampal dekat kereta. Tujuan kita nak letak stiker tu supaya bila memandu di jalan raya nak menuju ke tempat trip, sama ada orang yang berhadapan kita ataupun orang yang di belakang kita, dia terbaca perkataan Eurotrans Adventure TV. Sama ada dia akan ambil gambar ataupun dia akan terus buka handphone untuk search apa tu Eurotrans Adventure TV. Info. Kita dah berdekatan dengan rumah bos aku. Ya lagi aku tunjuk proses pasang stiker kat kereta macam mana. Kacip tak kacip? Nak tahu kacip tak kacip? Tunggu. Okay guys, so kita dah sampai. So hari ni kita nak buat palatau. Kita nak tampal stiker dekat pintu kereta Pajero ni, kat cermin windshield depan, windshield belakang. Lepas tu ada sekali dengan QR. Okay guys, kita dah pasang stiker bahagian depan, bahagian tepi, QR belakang dengan stiker belakang. Oh, nice tu. Okay, sekarang ni bos kita tengah nak pasang QR dekat sebelah logo. One eternity later. So guys, dah balik semula ke office. So sekarang ni time for tenaga. Kita layan dulu, bagi tenaga, so baru boleh start editing ke apa semua.